Tiga buah ni kalau korang makan, korang boleh trigger eczema korang. By the way, kalau korang yang nak dapatkan body recovery program untuk eczema untuk 90 hari, korang boleh klik the link on my bio. Saya akan guide korang dengan full body recovery program beserta suplemen yang sesuai untuk eczema korang. Okay? Buah yang pertama adalah strawberry. Strawberry ni dia tinggi dengan natural histamine, and kita kena faham tau, histamine ni dia akan directly trigger kulit kita untuk gatal-gatal dan merah-merah. Ramai orang tak sedar, diorang ingat strawberry ni sihat. Memang sihat untuk orang biasa, tapi untuk orang eczema, once korang makan memang akan senang trigger. Buah yang kedua adalah buah nanas. Buah nanas mengandungi bromelain dan juga tahap keasidan yang tinggi. Untuk certain orang yang ada eczema, benda ni dia boleh trigger korang punya gatal-gatal dan juga keradangan. That's why kalau korang makan nanas lepas tu korang gatal, trust me, itu bukan kebetulan. Memang nanas boleh trigger eczema korang. Yang ketiga dan last kali adalah buah tomato. And betul, tomato adalah buah. And tomato ni juga dia boleh trigger eczema korang. Sebab tomato ni dia tinggi dengan histamin dan juga dia mengandungi salicylate. Salicylate dan histamin ni adalah dua combination yang in the end boleh trigger sistem imun orang yang ada eczema. And korang kena faham, walaupun korang masak tomato tu, lagi korang masak lagi tinggi histamin dia, maksudnya lagi senang korang akan trigger eczema. So itu adalah tiga buah yang boleh trigger korang punya eczema. Korang nak tahu buah apa yang baik untuk eczema? Follow akaun saya untuk lagi banyak konten berkenaan eczema, okay?